Penggunaan bahasa Melayu standard yang betul dalam penulisan dan penyampaian berita menjadi perhatian berikutan peningkatan kesalahan bahasa di pelbagai platform media. Pakar bahasa berpendapat bahawa kesilapan seperti penggunaan tata bahasa yang tidak tepat, ejaan yang salah dan penyalahggunaan istilah boleh menjejaskan kefahaman serta kredibiliti sesebuah organisasi media tersebut. Situasi ini menimbulkan kebimbangan kerana bahasa yang digunakan dalam media massa sering menjadi rujukan utama masyarakat. Oleh itu, usaha memperkasakan penggunaan bahasa Melayu standard yang betul perlu diberi penekanan bagi memastikan ketulinan dan martabat bahasa kebangsaan yang terpelihara. Terdapat 3 sumber utama yang sering kita temukan kesalahan bahasa ini. Yang pertama ialah media cetak, iaitu alat atau saluran komunikasi yang wujud dalam bentuk fizikal dan dicetak di atas kertas. Media ini juga mengandungi maklumat, berita serta hiburan yang berkait rapat dengan kepentingan masyarakat seperti akhbar, majalah, buku, risalah dan juga poster. Sumber yang kedua ialah kita akan merungkai kesalahan penggunaan bahasa Melayu yang terdapat pada sumber media massa. Tapi sebelum itu, kita mestilah tahu apa itu media massa. Media massa ialah pelbagai jenis alat komunikasi seperti televisyen, radio, surat khabar, majalah dan sebagainya yang dapat menyampaikan maklumat seperti berita dalam masa yang cepat dan singkat. Dengan kemampuan menyebarkan informasi secara cepat dan luas, media massa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial, politik dan juga budaya. Walaupun media massa dikatakan menjadi ejen utama penyebaran maklumat, namun sebaliknya media massa juga berpotensi untuk menjadi virus kepada keindahan bahasa Melayu disebabkan oleh kesalahan penggunaan bahasa. Seterusnya, sumber yang ketiga pula ialah sumber elektronik di mana sumber ini merujuk kepada bahan atau maklumat yang disimpan, diakses dan digunakan dalam bentuk digital melalui peranti elektronik seperti komputer, telefon pintar ataupun tablet. Sumber ini boleh didapati secara dalam talian atau luar talian. Antara contoh sumber elektronik termasuk e-book, iaitu buku digital yang boleh dibaca melalui aplikasi atau peranti khas, jurnal dalam talian, sumber seperti Google serta video dan podcast seperti kandungan pendidikan dari YouTube, TED Talks atau Spotify. Bahasa Selangor ialah gaya bahasa tidak rasmi yang digunakan oleh kumpulan sosial tertentu seperti remaja, pekerja atau komuniti tertentu. Selangor sering berkembang mengikut zaman dan lokasi serta digunakan untuk menunjukkan identiti atau keakraban dalam kumpulan tersebut. Bahasa Selangor dikatakan sebagai kesalahan bahasa kerana ia tidak mematuhi peraturan dan tata bahasa rasmi dalam bahasa Melayu standard. Misalnya seperti ini. Hal ini dikatakan demikian kerana Selangor biasanya tidak mematuhi struktur ayat, ejaan dan tata bahasa yang betul menurut Dewan Bahasa dan Pustaka. Contohnya penggunaan kata seperti pes gila atau makan besar tidak sesuai dalam penulisan rasmi kerana menyimpang daripada format bahasa Melayu standard. Selain itu, penggunaan bahasa Selangor boleh menyebabkan kekeliruan dalam kalangan pembaca atau pendengar yang tidak biasa dengan istilah-istilah tersebut. Ini boleh menjejaskan penyampaian maklumat dalam situasi formal seperti penulisan akademik, penyiaran berita atau dokumen rasmi. Dalam konteks formal seperti media, pendidikan atau urusan kerajaan, penggunaan Selangor boleh dianggap tidak sopan atau tidak profesional. Oleh itu, penggunaan bahasa Melayu standard adalah sangat penting untuk menjaga imej dan kredibiliti bangsa dan negara. Seterusnya, kesalahan kata pinjaman iaitu kesalahan diksi ataupun dikatakan sebagai penggunaan perkataan asing. Kesalahan yang terdapat pada penggunaan perkataan influencer dan juga perkataan toksik, dan yang sebetulnya ialah influencer boleh digantikan dengan perkataan pempengaruh iaitu istilah rasmi dalam bahasa Melayu, dan toksik pula boleh digantikan dengan perkataan negatif atau tidak sihat. Jadi jenis kesalahan yang terdapat di sini ialah kesalahan leksikal ataupun pemilihan kata atau pemilihan diksi kerana penggunaan perkataan Inggeris yang mempunyai padanan dalam bahasa Melayu. Yang seterusnya pula, kesalahan yang terdapat pada petikan ini ialah kesalahan struktur ayat, iaitu disaran tunjuk contoh yang baik. Jadi yang sebetulnya ialah disaran ialah kata kerja pasif yang memerlukan struktur ayat yang lebih jelas, iaitu yang sebetulnya ialah pempengaruh disarankan agar
menunjukkan contoh yang baik. Jadi, jenis kesalahan di sini ialah kesalahan sintaksis kerana struktur ayat yang tidak mengikut tata bahasa yang betul. Kesalahan yang ketiga dalam teks ini ialah kesalahan pemilihan kata hubung dan juga frasa. Jadi kesalahannya ialah jangan tampil dalam kandungan berunsur toksik. Tampil adalah kurang tepat kerana tampil lebih sesuai digunakan untuk individu, bukan untuk kandungan. Jadi pembetulannya ialah boleh digantikan dengan jangan menghasilkan kandungan berunsurkan negatif atau jangan menyajikan kandungan yang tidak sihat. Jadi jenis kesalahan yang terdapat pada frasa ini ialah kesalahan semantik, iaitu kerana penggunaan perkataan yang kurang sesuai dengan konteks ayat. Seterusnya, terdapat beberapa kesalahan dalam poster ini, iaitu pada perenggan pertama. Di sini seharusnya PAS dengan tegas melarang semua ahli PAS daripada membawa, membincang dan membahasakan sebarang isu yang melibatkan urusan parti dalam semua bentuk media, sama ada media cetak maupun media elektronik, termasuk semua media sosial dan sebarang bentuk siaran luar yang bukan daripada saluran parti. Hal ini kerana perkataan semua ahli-ahli perlu ditukar kepada semua ahli atau ahli-ahli kerana semua itu sendiri sudah menunjukkan perkataan jamak. Seterusnya, pada perenggan yang ketiga merupakan kesalahan bentuk kata di mana perkataan berkuat kuasa yang dieja secara rapat seharusnya dieja dengan jarak. Dalam perenggan keempat juga terdapat kesalahan pembentukan kata bagi penggandaan di mana perkataan serta-merta seharusnya diletakkan sempang menjadikannya perkataan serta-merta. Semakin lama, semakin banyak pencampuran kod yang berlaku dalam bahasa Melayu kita. Pencampuran kod merujuk kepada penggunaan dua atau lebih bahasa dalam satu ayat atau wacana, sama ada dalam pertuturan maupun tulisan. Berlaku dalam situasi formal dan tidak formal serta penukaran bahasa yang mengikut struktur ayat yang betul dalam kedua-dua bahasa dan berlaku kerana keperluan. Fenomena ini sering berlaku dalam masyarakat dui bahasa seperti di Malaysia kerana bahasa Melayu sering bercampur dengan bahasa Inggeris atau bahasa imbuna lain seperti Mandarin dan Tamil. Oleh itu, penulis telah melakukan pencampuran kod dengan mencetak perkataan bayar online yang diambil daripada bahasa Inggeris, sedangkan perkataan yang lebih tepat ialah pembayaran secara atas talian ataupun pembayaran dalam talian. Pada kelihatan surah Akbar ini, baiklah, kita dapat kesan bahawa adanya kesalahan bahasa dalam penggunaan kata tak, iaitu perkataan tak merupakan perkataan yang tidak rasmi atau disebut sebagai bahasa basahan dan sememangnya tidak sesuai digunakan dalam menulis tajuk berita yang rasmi. Oleh itu, perkataan yang sepatutnya digunakan ialah tidak kerana perkataan ini adalah lebih rasmi berbanding dengan perkataan tak. Oleh itu, ayat tersebut sepatutnya dibetulkan menjadi guru didakwa tidak ikhlas mendidik. Baiklah, seterusnya kesalahan penggunaan bahasa Melayu yang terdapat dalam gambar ini ialah kesalahan diksi kata, di mana penggunaan ada di sini tidak berapa sesuai kerana ada lebih sesuai digunakan untuk menyatakan kewujudan sesuatu. Sedangkan dalam konteks ini, maksud yang hendak disampaikan ialah keputusan masih belum diperoleh. Oleh itu, kosakata yang lebih tepat untuk digantikan ialah mendapat, menjadikan ayat ini ialah Rayyan Syed Saddiq belum mendapat keputusan. Kesalahan seterusnya ialah kesalahan penjodoh bilangan, iaitu kata yang digunakan untuk menggandingkan kata bilangan dengan kata nama bagi menunjukkan jumlah atau bentuk sesuatu benda. Penjodoh bilangan penting dalam bahasa Melayu kerana sesetengah kata nama memerlukan penjodoh bilangan supaya ayat lebih jelas dan gramatis. Jadi di sini, penulis telah melakukan kesalahan penjodoh bilangan iaitu penggunaan buah sebagai penjodoh bilangan kepada pokok kerana buah merupakan penjodoh bilangan untuk benda-benda yang lebih besar dan padu serta tidak mempunyai bentuk yang tertentu. Sebaliknya, penjodoh bilangan yang lebih sesuai untuk pokok ialah batang yang menunjukkan bahawa sesuatu benda itu panjang dan tinggi sama seperti pokok tersebut. Berdasarkan petikan dalam gambar, terdapat beberapa kesalahan bahasa Melayu yang boleh diperbaiki, iaitu yang pertama, mana ada friendzone. Frasa ini menggunakan campuran bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris.
Jika ingin mengekalkan keaslian bahasa Melayu, perkataan yang lebih sesuai digunakan ialah mana ada zon kawan. Namun, istilah friendzone lebih umum dalam perbualan harian dan bukan dalam berita. Yang seterusnya ialah takkanlah. Dalam frasa tersebut, iaitu frasa takkanlah juga membawa maksud mustahil atau tidak mungkin. Jadi, lebih baik menggunakan ataupun ditulis sebagai takkan sampai teman ke mahkamah kerana zon kawan, atau tak mungkin zon kawan sampai perlu teman ke mahkamah. Kesalahan yang seterusnya ialah dah banyak sangat ini. Dah banyak sangat adalah struktur yang kurang dramatis kerana mengandungi unsur pleonasm ataupun pengulangan maksud. Hint ialah kata pinjaman daripada bahasa Inggeris, boleh digantikan dengan petunjuk atau isyarat. Ayat yang lebih dramatis yang patutnya digunakan ialah sudah terlalu banyak petunjuk atau terlalu banyak isyarat diberikan. Cadangan ayat yang lebih dramatis ialah mana ada zon kawan, tak mungkin sampai perlu menemani ke mahkamah, sudah terlalu banyak petunjuk diberikan. Jadi itulah adalah frasa ataupun ayat yang sepatutnya digunakan. Berdasarkan gambar berita di sini, kesalahan utama ialah penggunaan perkataan dua pasangan kembar yang merujuk kepada 4 orang kembar. Namun, dalam gambar di sini, terdapat sepasang kembar yang hanya memaparkan 2 orang sahaja. Seterusnya, kesalahan yang terdapat dalam gambar di sini ialah kesalahan ejaan, iaitu jenazah yang bermaksud mayat seseorang yang telah meninggal dunia. Namun, dalam gambar jelas kelihatan individu yang sedang meraihkan majlis convocation. Maka, perkataan yang sepatutnya digunakan ialah ijazah. Jadi, perkataan yang sempurna untuk gambar ini ialah sepasang kembar raih saat gembira terima ijazah. Seterusnya, kesalahan bahasa yang ditemukan pada surat khabar ini ialah kesalahan ejaan. Kerana perkataan anjir itu merujuk kepada seekor haiwan. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, anjir ini ialah tumbuhan atau dalam bahasa Indonesia yang membawa maksud kepada anjing. Maka penggunaan yang tepat ialah anjing. Dan seterusnya, kesalahan yang dapat dikesan pada papan tanda ini ialah kesalahan bentuk kata. Berdasarkan gambar ini, kesalahan dalam papan tanda ini terletak pada perkataan alat tulis yang sepatutnya ditulis sebagai alat tulis yang disenggang. Kesalahan ini merupakan kesalahan bentuk kata kerana alat tulis ialah kata majmuk yang belum mantap dan harus ditulis secara berpusat. Dalam peraturan ejaan bahasa Melayu, hanya kata majmuk mantap seperti kerjasama boleh digabungkan. Oleh itu, ejaan yang betul pada papan tanda ini ialah papan tulis, bukan papan tulis. Seterusnya, terdapat beberapa kesalahan bahasa yang ditemukan pada rajah di sini, iaitu yang pertama, ayat asal pada papan tanda ini mengandungi beberapa kesalahan dari segi ejaan dan struktur ayat. Perkataan HELM yang sepatutnya dieja sebagai helmet yang merujuk kepada topi keledar kerana itulah istilah baku dalam bahasa Melayu. Kesalahan yang kedua iaitu frasa mohon dikunci pula tidak tepat dari segi tata bahasa kerana dikunci sepatutnya ditulis secara rapat, iaitu dikunci, menjadikannya mohon dikunci. Akhir sekali, frasa hilang di luar tanggungjawab kami mengandungi 2 kesalahan, iaitu di luar sepatutnya dieja sebagai di jarak luar kerana di sebagai kata sendi mesti dieja secara berasingan, manakala tanggungjawab pula ialah bentuk ejaan yang tidak baku dan perlu ditulis sebagai tanggungjawab dengan rapat. Tanggungjawab, bukan tanggung jarak jawab, namun perlu ditulis secara tanggungjawab dalam satu perkataan kerana inilah merupakan satu perkataan yang betul dalam bahasa Melayu. Seterusnya, kesalahan bahasa yang ditemukan pada media sosial iaitu Twitter. Ini ialah kesalahan percampuran kod seperti yang dinyatakan dalam gambar di sini. Seperti mana kita dapat lihat, mereka menggunakan percampuran antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, iaitu mendiamkan diri sebab tengah struggle nak faham Mandarin class. Not Lao Shi fault, I je yang lembab. Maka beliau seharusnya menukarkan perkataan ini kepada bahasa Melayu yang dengan betul dan tidak menggunakan percampuran antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.
supaya tidaklah berlaku percampuran kod sekaligus merosakkan bahasa Melayu kita. Seterusnya, kesalahan bahasa yang ditemukan pada kain rentang di sini ialah kesalahan ejaan, iaitu pengguna bijak sentiasa berjimat. Perkataan ini sebenarnya kebanyakannya menggunakan perkataan singkatan, iaitu sebagai contoh pengguna di sini. Dengan hanya menulis PNGUNA, sepatutnya mereka menggunakan PENGGUNA dengan meletakkan vokal E di sini. Namun mereka memandang ringan terhadap masalah ini dengan hanya menulis konsonan, perkataan konsonan sahaja dan meninggalkan vokal E di sini. Begitu juga dengan perkataan bijak, di mana mereka menulis pada kain rentang ini BJAK dengan meninggalkan huruf I, huruf vokal I. Jadinya mereka tidak menulis perkataan penuh. Jadi ini sebenarnya merupakan satu isu yang serius dan patut diketengahkan, kerana ini adalah masalah ejaan yang seharusnya diambil berat oleh pelbagai pihak. Baiklah, seterusnya kesalahan bahasa yang ditemukan pada gambar di sini ialah kesalahan kata majmuk, di mana perkataan kurang upaya di sini dieja secara rapat. Sepatutnya perkataan kurang upaya dieja secara jarak, iaitu kurang dan upaya. Hal ini kerana perkataan kurang itu sendiri sudah merujuk kepada adjektif yang menerangkan keadaan upaya atau kita sebut sebagai kebolehan. Jadi ia membentuk satu gabungan kata yang membawa maksud khusus. Dan menurut kaedah ejaan bahasa Melayu, ia seharusnya dieja secara jarak dan tidak rapat, iaitu kurang upaya. Selain itu, kesalahan dalam papan tanda ini iaitu sila bayar di cashier berlaku kerana menggunakan perkataan cashier yang merupakan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Jadi kesalahan ini tergolong dalam kesalahan diksi, iaitu pemilihan kata, kerana terdapat padanan yang lebih sesuai dalam bahasa Melayu yang perlu digunakan, iaitu counter, KAUNTER, atau juruwang. Selain itu, terdapat juga kesalahan dalam penggunaan kata sendi nama di. Kata sendi nama di hanya digunakan sebelum kata nama tempat, sedangkan cashier merujuk kepada individu ataupun pekerja dan bukan lokasi. Jadi, jika merujuk kepada tempat pembayaran, perkataan yang lebih sesuai digunakan ialah counter. Manakala, jika merujuk kepada individu yang menerima bayaran, perkataan juruwang harus digunakan. Oleh itu, ayat yang betul ialah sila bayar di kaunter jika merujuk kepada tempat, atau sila bayar kepada juruwang jika merujuk kepada individu yang menguruskan pembayaran. Baiklah, kesalahan seterusnya iaitu kesalahan dalam paparan berita ini terletak pada ejaan perkataan biadab, BIADAP, yang sepatutnya dieja sebagai biadab, iaitu BIADAB. Jadi jenis kesalahan di sini ialah kesalahan ejaan kerana perkataan biadab tidak wujud dalam sistem ejaan rasmi bahasa Melayu. Jadi ejaan yang betul iaitu BIADAB seperti yang telah ditetapkan dalam Kamus Dewan yang telah ditetapkan oleh Tata Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu DBP. Jadi kesimpulannya, kesalahan ini menunjukkan bahawa kepentingan penggunaan ejaan yang tepat dalam media masa kerana kesilapan ini boleh mengelirukan pembaca. Oleh itu, dalam penulisan rasmi, ejaan yang telah ditetapkan oleh DBP harus digunakan untuk memastikan keseragaman bahasa. Tak kala wujudnya perkataan-perkataan baharu yang disesuaikan mengikut kegunaan dan zaman, penggunaan imbuhan yang salah juga kian menjadi retak menanti belah. Imbuhan ialah bunyi atau kumpulan huruf yang ditambah pada kata dasar untuk membentuk kata baharu yang mempunyai makna atau fungsi tertentu. Imbuhan boleh diletakkan di awalan, akhiran mahupun apitan. Imbuhan awalan ialah imbuhan yang diletakkan di hadapan kata dasar untuk membentuk kata terbitan dengan makna yang berbeza. Contoh kesalahan imbuhan awalan ialah seperti ini. Kesalahan kata pada rada tersebut ialah pro-demokrasi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, ejaan yang betul bagi imbuhan pro ialah pro-demokrasi, iaitu dengan merapatkan perkataan pro dan demokrasi yang bawa maksud cenderung menyokong demokrasi tersebut. Hal ini jelas bahawa ejaan benar bagi perkataan tersebut ialah pro-demokrasi, iaitu dengan ejaannya dirapatkan. Contoh kesalahan imbuhan awalan seterusnya ialah seperti ini.
Kesalahan yang terdapat dalam rajah tersebut ialah ejaan anti-sosial. Hal ini dikatakan demikian kerana menurut Nisafah Karen et al. 2015, ejaan tepat bagi imbuhan anti ialah anti-sosial yang dieja rapat tanpa jarak dan juga sempang. Manakala imbuhan akhiran ialah imbuhan yang diletakkan di hujung atau belakang kata dasar untuk membentuk kata terbitan yang punya makna atau fungsi tertentu. Contoh kesalahan imbuhan akhiran iaitu terdapat kesalahan penggunaan imbuhan akhiran isma. Walaupun imbuhan tersebut akan berubah bunyi menjadi isma apabila disebut, namun perkataan yang betul ialah nasionalisme, bukannya nasionalisma yang bermaksud perasaan cintakan bangsa dan negara sendiri dengan mendalam. Begitu juga dengan kesalahan imbuhan yang ini. Penggunaan imbuhan akhiran yang tepat ialah kolonialisme yang bermaksud dasar atau amalan oleh sesebuah negara meluaskan penguasaannya ke atas sesebuah negara lain. Akhir sekali ialah imbuhan apitan, iaitu imbuhan yang berada pada bahagian awalan dan akhiran untuk menghasilkan kata terbitan dengan makna atau fungsi tertentu. Imbuhan apitan ini sering disalahguna berbanding imbuhan awalan dan akhiran kerana imbuhan ini lebih kompleks. Misalnya kesalahan seperti ini. Terdapat beberapa kesalahan bahasa pada papan tanda ini, seperti kesalahan ejaan dan kesalahan tata bahasa. Namun, saya hanya ingin menekankan kesalahan pada perkataan mengguna. Imbuhan yang sepatutnya digunakan ialah menggunakan dengan menambahkan imbuhan awalan men dan kan sebagai imbuhan akhiran kerana kata dasarnya ialah guna. Contoh lainnya ialah seperti ini. Kata majmuk merupakan kata yang menggabungkan dua atau lebih perkataan untuk membentuk satu makna baru yang berbeza daripada makna asal perkataan tersebut secara berasingan. Kata majmuk boleh terdiri pada kata nama, kata kerja atau kata adjektif. Kebanyakannya ditulis terpisah kecuali yang telah dimantapkan. Namun, pada kes ini, ejaan pada kata majmuk rumah api adalah salah kerana sepatutnya dieja terpisah disebabkan rumah api bukanlah kata majmuk mantap. Demikian juga dengan dua contoh ini. Perkataan hak milik dan kurang upaya bukan kata majmuk mantap. Jadi ejaan hak milik dan kurang upaya perlu dijarakkan. Kata seni nama ialah kata tugas yang digunakan untuk menghubungkan frasa nama dengan kata atau frasa lain dalam suatu ayat. Kata seni nama biasanya hadir sebelum frasa nama dan berfungsi untuk menunjukkan arah, masa, tempat, punca, tujuan atau cara. Berdasarkan perbualan ini, terdapat kekeliruan penggunaan kata dari dan daripada. Kata seni nama dari digunakan untuk menunjukkan arah, asal atau masa, manakala daripada untuk punca, sumber atau perbandingan. Oleh itu, penggunaan kata seni nama dalam perbualan ini ialah salah kerana Selangor ialah tempat dan kata seni nama yang betul ialah dari. Kata ganda ialah kata yang diulang sama ada sebahagian atau keseluruhannya untuk memberikan makna khusus dalam bahasa Melayu. Kata ganda digunakan untuk menunjukkan bilangan, keadaan atau intensiti. Jika dilihat melalui perbualan ini, terdapat kesalahan kata ganda yang digunakan iaitu besaran-besaran. Perkataan yang betul ialah besar-besaran kerana berasal dari kata dasar besar yang diulang dan menerima imbuhan an di akhir. Membuatkan kata ganda itu tergolong dalam kata ganda berimbuhan serta membawa makna sesuatu yang dilakukan dalam skala besar atau secara meluas. Kesalahan penggunaan istilah merujuk pada kesilapan dalam memilih atau menggunakan perkataan yang tidak sesuai dengan makna atau konteks ayat. Kesalahan ini boleh berlaku kerana kekeliruan dalam pemilihan istilah atau salah faham terhadap makna sebenar sesuatu perkataan. Kesalahan yang dapat dikedapasti dalam gambar tersebut ialah lupa dataran. Kebiasaannya, kesalahan ini berlaku kerana istilah yang digunakan memiliki bunyi yang hampir sama dengan istilah yang betul. Kesannya, ayat yang ditulis membawa makna yang berbeza dan dapat mengelirukan para pembaca. Oleh itu, istilah yang betul ialah lupa daratan yang membawa maksud lupa akan asal-usul. Kesalahan dalam papan tanda ini terletak pada perkataan ke dalam yang sepatutnya ditulis sebagai ke dalam. Jenis kesalahan ialah kesalahan bentuk kata. Kesalahan ini berlaku kerana ke dalam ialah frasa seni nama yang mesti ditulis terpisah mengikut peraturan tata bahasa Melayu. Penjelasan kesalahan ialah kerana ke ialah kata seni nama digunakan untuk menunjukkan arah atau tempat. Contohnya ialah ke rumah, ke sekolah dan ke taman.
Dalam pula ialah kata arah yang perlu ditulis berasingan daripada kata sendi ke untuk membentuk frasa yang betul. Contohnya, ke dalam bilik dan ke dalam sungai. Secara umumnya, kesalahan ini lebih tepat dikategorikan sebagai kesalahan bentuk kata kerana ia melibatkan kesalahan dalam penulisan frasa sendi nama. Namun dari sudut morfologi pula, ia juga boleh dianggap sebagai kesalahan pembentukan kata kerana perkataan ke dalam tidak sah dalam sistem bahasa Melayu.